Apa perbezaan di antara daya memusat dengan daya graviti? Sama. Cuma yang membezakan daya graviti dengan daya memusat, nanti saya cerita. Alright, okay, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. So, welcome back to our channel. Minta maaf sebab tak dapat nak post video pada hari Isnin yang lepas sebabkan saya punya laptop ni buat hal sikit. Okay, tapi tak apa, jangan risau, kita tetap akan post video every week. So, make sure korang subscribe dan subscribe. So, hari ni kita nak buat tajuk apa? Hari ni kita nak buat tajuk daya memusat. Basically, daya memusat ni formula dia dah ada ke belum? Sudah. Kalau dekat depan formula dia yang nombor 3 ni guys. Apa perbezaan di antara daya memusat dengan daya graviti? Sama. Cuma yang membezakan daya graviti dengan daya memusat, nanti saya cerita. Soalan suka tanya, apakah definisi daya memusat? So awak just bayangkan dia punya situasi pun dah cukup dah. Dan juga kita ada bola. Bola tu diikat dengan tali. Dan kita pun pusing bola tu lah. So apa yang terjadi, bola tu dia akan bergerak dalam bentuk bulatan. Kenapa dia tak terpelanting ke sana, tak terpelanting ke sini, ke situ? Kenapa? Disebabkan tali ni ada. Tali ni basically dia tarik bola tu. So dia tarik ke mana? Tali tu dia tarik bola tu ke arah pusat bulatan. Kalau apa-apa yang tarik dan tolak, itu adalah daya. So basically itulah kita punya daya memusat. Apa definisi daya memusat? Awak ingat the situation tadi, which is dia adalah daya yang sentiasa ke arah pusat bulatan. Dah settle. And then the next one, soalan dalam kertas 1 dan juga kertas 2 suka minta awak labelkan mana daya memusat, laju linear dan juga pecutan memusat dia. Ini free mark awak. Kalau awak nampak soalan ni, awak kena happy sebab senang. So, daya memusat tadi awak dah settle, awak dah tahu which is dia adalah daya yang sentiasa ke arah pusat bulatan. Laju linear, nama pun linear. Linear tu maksudnya apa? Linear tu maksudnya garis lurus. Ataupun awak boleh ingat macam ni. Kalaulah tali ni terputus, apa jadi kat bola tu? Adakah bola tu akan sentiasa bergerak dalam keadaan membulat? Memang tak lah. Kalau tali tu terputus, dia akan bergerak dalam garis lurus. And the last one adalah dia minta awak untuk labelkan pecutan memusat. Yang ini pun ramai juga yang tersilap sini kita betulkan. Which is dekat sini ramai yang akan buat careless mistake which is pecutan memusat. Oh mungkin dekat situ kan. Dia mengikut dia punya bulatan dia. Itu dia punya pecutan memusat. Bukan. Cerita dia macam ni. Kalau awak ingat balik formula F sama dengan MA, pecutan tu akan ada kalau ada daya yang dikenakan. Kalau awak tolak kotak ke kanan, kotak tu ke mana? Confirm ke kanan. Kalau awak tolak kotak tu ke kiri, kotak tu ke mana? Confirm ke kiri. So dekat sini kita tahu bahawa pecutan dengan daya mesti sama arah. Kalaulah dia punya daya ke arah pusat bulatan, so make sure pecutan memusat pun ke arah pusat bulatan. Kan free markah kat situ. Okay, so dekat sini kita nak ceritakan apa perbezaan di antara daya graviti dan juga daya memusat. So, apa yang awak nampak? Bila tengok formula daya graviti, dia akan melibatkan dua jisim. Contoh dalam situasi matahari dengan bumi ni, dua-dua jisim ni kita akan masukkan dalam formula. Dan untuk daya memusat, formula diberi dekat nombor 3, which is awak nampak ada satu je jisim dekat sini. So, make sure awak kena ingat benda ni, which is kalau daya memusat, always ambil jisim yang paling kecil. So dalam situasi matahari dengan bumi ni, kita ambil yang mana? Always ambil yang bumi. Kalau bumi dengan bulan, ambil bulan. Bulan dengan satelit, ambil satelit. Bumi dengan satelit, ambil satelit. So itu je perbezaan di antara daya graviti dan juga daya memusat. Basically dua-dua ni adalah sama. Jom kita tengok contoh soalan. So soalan dekat sini kita ada bumi dengan matahari. Dia dah bagi dekat awak dia punya jarak. Basically itulah kita punya nilai R.
Dia dah bagi awak laju linear, iaitu kita punya nilai V, dan juga dia bagi awak jisim bumi, itulah kita punya nilai M, dan ni kita punya nilai G lah. Dia pun dah bagi. Tapi soalan minta daya graviti. Kalau kita tengok kan, formula daya graviti adalah F sama dengan G M1, M2 per R kuasa 2 dan dia melibatkan dua jisim. Dekat sini, dia cuma bagi awak satu sahaja jisim, iaitu jisim bumi, iaitu jisim yang paling kecil. So, maksudnya nak cari daya graviti, boleh tak kita guna daya musat? Boleh, sebab dua-dua ni adalah benda yang sama je. So, kita gunalah formula daya musat. So, F sama dengan mv squared overkan dengan R. Formula tadi bagi kat nombor 3. Masukkan dalam info dia. And then kita tekan je calculator. So, akan dapat jawapan 3.544 darab 10 kuasa 22 Newton. So, basically, settle. Itulah dia punya jawapan. Betul ke boleh cari daya graviti dengan daya pusat? Tengok soalan yang seterusnya. Kalaulah soalan yang sama, tapi kalau dia bagi kat awak jisim matahari. So, soalan pun minta daya graviti, dia bagi awak dua jisim dekat sini. So, bolehlah guna formula daya graviti. F sama dengan G M1 M2 perkan dengan R kuasa 2 dan masukkanlah segala info. So, awak akan dapat 3.543 darab 10 kuasa 22 Newton. So, bila kita tengok jawapan dia 3.54 darab 10 kuasa 22 Newton, yang atas pun 3.54 darab 10 kuasa 22 Newton. So, sama ataupun tidak. Basically, daya graviti dengan daya berpusat adalah sama je. Cuma, dia fokus dekat dua benda yang berbeza. Kalau daya graviti, dia fokus dekat dua-dua barang. Tapi kalau daya memusat, dia akan fokus dekat barang yang kecil sahaja. So, maksudnya, awak boleh cari daya graviti dengan formula daya memusat dan sebaliknya. Thank you so much. Kita jumpa dalam next video. Jangan lupa subscribe, guys.